Guys, bayangkan korang dapat tahu semua data kewangan dan data penting korang sebagai orang Malaysia sebenarnya duduk kat server luar negara. Sudah. Jadi soalannya, kita ni masih betul-betul kawan negara sendiri ke? Itulah yang Yanis Varoufakis, bekas Menteri Kewangan Greece, tekankan masa PNB Knowledge Forum 2025. Dan jujur cakap, benda ni memang buat kita fikir balik, kan? Kata beliau, zaman sekarang memang dah lain. Kekayaan bukan lagi pasal minyak atau tanah je. Sekarang semua pasal info, sistem digital dan kebolehan untuk hasilkan idea-idea baru. Dan bila negara terlalu bergantung pada platform luar, tanpa kita sedar, ini sebenarnya bagi peluang pada pihak asing untuk tentukan hidup atau mati ekonomi kita. Wish, tajuk kan? Sebab itulah apa yang Yanis cuba sampaikan memang on point. Malaysia kena ada tech kita sendiri. Blockchain, sistem pembayaran, AI, semua ni eloknya dibangunkan oleh orang Malaysia untuk rakyat Malaysia. Central Bank Digital Currencies pula. Chill guys, memang bukan ancaman. Sebenarnya ini peluang besar untuk sistem kewangan kita jadi lagi telus, lagi laju dan lagi senang untuk kerajaan salurkan dividen digital terus kepada rakyat. Dan bila cakap pasal perubahan, Christian Margor, bekas Lego Global Brand Chief, ada pesan. Kalau nak berubah, memang kena berani. Kadang-kadang kita kena sanggup padam yang lama, bina yang baru untuk kekal relevan. Lego sendiri pun pernah lalu benda tu. Lepas kilang diorang terbakar, terus buat keputusan tukar dari mainan kayu ke plastik. Keputusan besar itulah yang akhirnya selamatkan brand diorang. Gempak kan? PM Anwar Ibrahim sendiri pun dah kata, kalau kita tetap nak buat benda cara lama, memang susah nak nampak pertumbuhan. Perubahan tu memang wajib. Transformasi ni bukan pasal nak kejar negara lain je. Ini peluang untuk kita tengok balik cara kita bekerja, cara kita memimpin dan macam mana kita boleh cipta nilai yang betul-betul bagi kesan. Yang penting, semua orang rasa manfaatnya dan tak ada yang tertinggal. Dalam dunia digital yang makin laju, masa depan digital Malaysia tetap bergantung pada kita. Rakyatnya sendiri, nilai yang kita pegang dan keberanian sebuah negara untuk berubah. Jom ke aplikasi Luminews untuk dapatkan info lanjut dan berita terkini.